Hari ni kita nak tunjuk dekat korang projek car terbaru Motomaniac. Kereta apa? Yang OG Motomaniac confirm akan tahu kereta ni kereta apa, kereta yang kita bawa dekat mana. Kalau setiap kali kalau pergi event, inilah kereta yang kita orang bawa sampai benyai lah jadi dia. Sebelum ni D-Max ni kita orang pakai untuk angkat barang kereta, angkat tayar, angkat macam-macam lah. Nak pindah office ke, nak pindahkan barang dan sebagainya. Tapi setelah sekian lama kita orang bantai kereta ni dah jadi benyai. Top speed dia hanyalah 120 km per jam sahaja. Jadi sebab tu lah bila dah jadi macam tu, aku dah hantar beberapa bengkel, tak boleh nak settle juga. Jadi aku paskan ke brother aku. Tunjuk sikit. Tu tunjuk sikit. Dia lah yang settlekan kereta D-Max ni dan juga kereta-kereta aku yang lain kalau korang nak tahu. Jadi D-Max ni apa plan dia, apa yang kita akan buat, apa yang akan jadi in the future untuk kereta ni, korang nantikan dalam video ni. Let's go. Sebelum aku cerita dia punya plan, sebelum aku cerita dia punya future, aku nak ceritakan korang tentang kereta ni sendirilah. Ini adalah kereta Isuzu D-Max tahun 2016. Pickup awam lah orang cakap kan. Pickup yang kau boleh nampak banyak dekat jalan sana. Tapi beza dia dekat Malaysia dengan dekat Thailand. Kalau kereta ni ada dekat Thailand, dia punya style, dia punya look, dia punya pergi dia lain macam sikit. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat Thailand, orang Thailand ni memang suka modify dia punya D-Max. Buat D-Max dia tu jadi lebih garang, lebih cantik, siap masuk auto show. Yang paling best masuk event drag, dapat timing bawah 8, 7 atas 7 bawah, laju lah untuk 400 meter. Jadi apa plan Motomaniac dengan Isuzu D-Max ni? Kita nak tukarkan dia punya look, bagi dia ada feel sikit nak bawa. And kenapa aku buat benda ni? Supaya bila kereta ni dah siap, dah cantik, rim dah lawa, adjustable cantik apa semua, function dia still sama. Nak bawa barang, kalau nak pergi event bawa. Tapi dengan kereta tu cantik, barulah budak-budak aku yang kat atas tu ada mentality untuk jaga kereta. Faham tak? Berapa lama dah kereta ni kita orang pakai, makin lama makin benyai jadi dia. Sebab apa? Sebab dia orang anggap kereta ni kereta biasa, kereta on the road, kereta yang kau boleh hentak, yang kau boleh bantai. Silap. Sebab apa? Sebab kita nak tukar body kit dia, kita nak tukar look dia jadi lebih garang, jadi lebih cantik untuk korang semua tengok dan untuk kita orang pakai. Kau bayangkan kalau kita pergi event, kereta-kereta dah smart, kereta transport, kereta support kita orang pun smart macam kau tengok dalam kat video ni. Jadi kalau korang tengok sekarang, memang aku rasa korang akan rasa aku gila. Korang akan rasa macam D-Max ni sekarang condition dia buruk kan, memang tak cantik. Tapi korang tunggu resepi siap masuk, baru korang boleh tengok. Jadi aku boleh cerita serba sedikit apa yang kita akan buat. First kali, ini bukan rim dulu ini baru tukar. Ini adalah rim Gaya Cosmis, rim yang kau boleh tengok kereta-kereta kita orang pun pakai. Sepiro aku pernah pakai Gaya kan, 32 pun pernah try nak masuk Gaya. Rim favorite kita orang. Jadi ini baru tukar, siap dengan tayar dia. And tengok ni. Okey, baik tengok belakang. Lalang kau tengok kat dalam ni. Kau tengok dekat dalam ni ada rim-rim kita orang. Jadi kereta ni macam gini pun inilah function dia. Untuk bawa rim, untuk bawa barang, untuk bawa tayar. Lagi-lagi bila aku nak pergi main drift nanti, inilah support car Motomaniac. Dulu aku letak stiker Motomaniac, letak stiker Astra, settle. Tapi tak, kali ni kita nak buat body kit dia, tune lagi. Dia punya tulang besi belakang ni kita buang. Ni step ni kita buang, step tepi kita buang. Kita bagi nampak lagi clean. Body kit apa? Yang itu korang kena tunggu next episode, baru kita orang boleh tunjuk kat korang apa yang kita akan buat. Selain daripada tu, sekarang kereta ni top speed dia bukan 120 km sejam dah. Top speed dia dah naik sampai 300 km. Bak kata Hakim tadi, dia bawa daripada Sunway ke sini 10 minit, dia bawa sampai 300 lebih. Sebab kita dah hantar dekat Abang Amy kita. Kalau korang tahu kedai EBW, Amy Bodyworks, kalau korang nak tahu sebenarnya, itulah tempat yang aku hantar kedai cat untuk cat kereta aku, Satria Neo dulu. Abang Kak, kalau beli bateri Astra akan dapat percuma perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Nationwide warranty, diperkuisi rim untuk semua model kereta dan boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri Purple, bateri pilihan mekanik. Astra, bateri pilihan mekanik. Jadi
kereta ni kita dah hantar dekat Abang Amy Bodywork. Dia yang checkkan D-Max ni, bagi apa-apa masalah yang kita orang tak dapat nak figure out dulu, settle. Sebab apa aku hantar kat dia? Sebab dia adalah player D-Max tegar. Daripada zaman aku main Neo dulu, aku kagum tengok D-Max dia. Aku tak percaya D-Max boleh laju, tapi dia punya D-Max laju. Dia memang daripada dulu aku dah kenal, daripada zaman awal-awal aku zaman tengah universiti lagi aku dah kenal Abang Amy ni. Dia specialist D-Max, specialist kedai cat, specialist jual brake kit. Nanti kau tunggu aku punya kereta daily, aku nak sumbat brake kit M4. Macam-macam barang yang kau boleh dapatkan daripada Abang Amy. Nanti aku akan cerita lebih lanjut pasal dia bila aku pergi ke sana. Tapi kau stand by, stay tune. Jadi untuk kereta ni, bila kita dah tukar body kit, kita dah tukar spring, kita dah tukar tayar, tukar rim, apa semua, cat. Benda paling wajib. Kau tengok dah sunburn dah kereta ni, kan? Dah jadi macam primer, dah jadi macam matte lah. Color apa yang korang rasa aku patut buat dekat D-Max ni? Color yang aku pilih akan dapat satu baju free kalau betul lah, kan? Aku dah ada color, tapi kalau korang boleh bagi aku idea color yang lain yang lagi boleh menyelahkan kereta ni, lagi kena dengan style look ni, aku akan bagi tahu. Sebab apa? Sebab daripada situlah kita boleh dapat idea untuk mencantikkan lagi D-Max Motomaniac. Jadi once kereta ni dah siap, korang boleh nampaklah kereta ni berjalan-jalan dekat event, pergi event, bawa barang dan sebagainya. Next event yang akan berlangsung selain daripada kat Motomaniac 6 hari bulan 12 Drift Meet, kita akan pergi ke event Choi Modifighter Festival 1, 2, 3, 4 di Stadium Batu Kawan. Ramai-ramai datang, kita nak bawa kereta drift kita nak bawa merchandise kita nak release merchandise yang baru, kita nak bawa kereta-kereta apa semua untuk jumpa korang semua dekat sana. Jadi kalau korang rasa korang fighter D-Max, korang fighter 4x4, bagi tahu aku apa barang yang kita boleh buat. Sebab aku budak baru lagi nak main. Selama ni JDM. Kali ni kita nak main 4DM, 4x4 domestic market. Jadi itu saja daripada aku hari ni. Merchandise macam biasa, www.motomaniac.easy.co ataupun dekat TikTok Shop Motomaniac. Kalau korang nak beli bateri atau kalau korang pengguna kereta yang ada masalah bateri, sila beli bateri Astra Batteries, bro. Ini bateri yang confirm akan tahan. Maybe kalau korang racer macam aku, bagi sedikit horsepower, mana tahu. Tapi kalau korang pakai bateri Astra ni, korang akan dapat perlindungan peribadi, insurance up to RM4,000. Korang akan dapat juga bateri SIRIM certification. Korang akan dapat juga nationwide warranty assist, satu Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak. And kalau korang ada masalah kereta, tersadai tepi jalan, tak boleh nak buka pintu, lock, minyak habis, tayar pancit, korang boleh call batteriku.com sebab diorang akan sampai dengan sekelip mata untuk tolong korang punya masalah, settlekan so that korang boleh balik peluk bini, lagi-lagi kalau malam Jumaat. Jadi itu saja. See you guys next episode. Kalau ada apa-apa idea, suggestion, komen kat bawah. Ciao.